Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafwan Engineer. Okay, hari ini saya berada di section 16 Bani. So ini kita ada job sikit penambahan untuk plug point 2 biji. So kita buat satu MCB 2 biji untuk kegunaan mesin basuh dengan apa satu lagi tak pasti. Tapi kita buat satu skirt 2 point saja. Okey. So kita tarik pada DB lah kat sini. Lalu surface casing sebut kat situ. Lalu sini nanti dia turun lah bawah ni. Sini 1 point. So satu lagi lalu sana turun ke sini. So daripada sana bawa ke. Okey, 2 point saja. So dekat dalam ni kita akan pakai jenis waterproof. Nah ni put daripada GI. Okay, yang sana tak ada masalah. So kita pakai Schneider lah, pakai 13 Schneider. Okay, untuk dari segi penggunaan kabel kita pakai kabel ikut spek lah. So maksudnya sealing kabel lah. Okay, so tak ada masalah. So kita pakai 2.5 square mm sealing kabel. Okay, so kita akan pakai, kita akan tukar lah ini sebab dia dah rosak. Kita akan pakai yang ni 20 EPS. Okey, terbaik. Alhamdulillah kita dah siap tarik kabel, cuma nak fitting je dekat DB box. Okey, so kita kat sini pun alhamdulillah. Okey, so untuk pakai plug kita dah fitting. Dan ni pun sama, yang ni kita pakai waterproof untuk bilik air. Kita siap fitting lah. Okay, terbaik. So kita akan sama dekat DB lah fitting. Okay, terbaik. Kita dah siap fitting kat DB. So dia punya MCB yang ni lah C20. Okay, kita check. So ni soket yang pertama. Okay, alhamdulillah jadi nyala indikator. Yang kedua adalah yang ni. Okay, so 249 04. So ini dia nyala 2. So alhamdulillah lah maksudnya. Okay, so terbaik alhamdulillah. Okay, so kita akan test trip button lah. Okay kak, last kali kita akan test trip button dekat sini. Kalau saya tekan button merah ni, dia trip dekat sana, maksudnya soket ni okay, pendawaian cantik. Kalau tak trip, maksudnya ada masalah ataupun dekat situ ada masalah. So tutuplah dulu TV. Tutup. Okey. Sekejap So laluan kita. Okay. Ini pun sama. Baik. Dah tutup kan? Okay. So kita akan test trip button. Trip ke tak? Trip. So maksudnya okey lah. Okey. Alhamdulillah. So alhamdulillah. Boleh. Okey, alhamdulillah dah settle. So kita dah tutup DB box. Okey. Dah. Okey. So fuse kita yang ni MCB. So, alhamdulillah. Job kita settle. Bye bye.